Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Kepada anda semua yang risau sangat ketika menerima panggilan telefon daripada skamer, anda lakukan setting ini. Saya akan ajar, pastikan anda share kepada seluruh rakan-rakan dan saudara mara anda. Selalunya skamer akan menghubungi anda dengan nombor telefon yang anda tidak save. So, tips ini sangat sesuai untuk ibu bapa anda dan rakan-rakan anda di kampung yang malas nak fikir dan mereka sukar untuk nak justifikasikan yang call diorang tu skamer ke tidak. Lakukan setting ini sekarang. Saya ajar anda buat di telefon anda sekarang. Ajar ibu bapa anda dan rakan-rakan anda. Okey, pertama sekali, ini khas untuk pengguna-pengguna Wasabun. Ingat Wasabun sahaja. Okey, Rahmat akan ajarkan tips-tips lain. Anda follow saya, anda tengok video-video saya lain, saya akan ajar. Baik, untuk Wasabun, tekan button setting. Kalau yang tak ada perkataan setting tu, anda tekan 3 button, biasa dia ada kat atas tu. Kemudian anda tekan button privacy. Kemudian anda tekan button call. Anda akan nampak satu perkataan silent unknown callers. Anda switchkan button tu kepada button warna hijau. Itu maknanya anda onkanlah button tu. So, ini merupakan salah satu tips atau langkah cara untuk anda memastikan kepala anda tak serabut, anda tak perlu susah payah nak fikir. Tips dan setting ini sesuai untuk mereka-mereka yang tidak menjalankan bisnes online ataupun menjalankan perniagaan. Kalau macam saya berniaga, of course saya kena jawab semua panggilan telefon sebab klien saya mungkin saya tak kenal. Tapi untuk ibu bapa anda di kampung atau rakan-rakan anda yang memang tidak ada urusan dengan mana-mana orang, agensi atau syarikat-syarikat lain, lakukan setting ini supaya setiap panggilan yang tak ada kena-mengena dengan dia, dia takkan dengar bila orang tu call dan sudah tentu dia tidak akan menjawab panggilan tu. Akhirnya dia selamat daripada menjadi mangsa scam. Sebab apa setting ni penting? Sebab setiap panggilan yang terlepas tu, katalah ibu bapa anda ni jenis kaki melayan, concern dia nak call balik scammer, of course setiap panggilan daripada scammer dengan menggunakan nombor telefon. Nombor telefon tu ibu bapa anda tak save, dia miss call saja. Kemudian ibu bapa anda perasan ada miss call, ibu bapa anda try to call back. Nombor telefon scammer tidak akan boleh dihubungi semula. Mana kata kalau anda dapat mana-mana panggilan telefon, anda nak call balik tak dapat, itulah nombor telefon scammer. Agensi kerajaan syarikat swasta, anda nak saya ajar anda lagi cara-cara untuk menggunakan handphone dengan selamat, setting handphone anda dengan selamat, kerana melalui handphone anda, duit anda boleh hilang dan melayang. Agensi kerajaan dan syarikat swasta yang nak saya hadir, saya akan hadir ke lokasi anda. Saya akan tunjukkan anda tips, rahsia, formula, nasihat, bengkel, seminar, ceramah khusus. Saya akan ajar anda menjadi pengguna digital yang bijak, belajar tentang keselamatan digital. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.